suami tidak memberi nafkah kepada isteri, kita panggil kupik. Tidak? Tu. Tok laki kupik, tak ui duit ke bini. Dia kata, tak apa, aku beli ikan, beli beras, aku dah. Tu bukan nafkah. Banyak orang ada silap. Nafkah ni duit suku hak ui ke bini, sehari-hari. Hak tu belanja makan, hak tu wajib. Dia pun nak makan, anak nak makan, isteri pun nak makan, ada keluarga. Hak tu bukan nafkah, hak tu beli barang nak makan. Nafkah bini ni duit suku ui ke bini. Hari ni kira-kira berapa labuk orang, ada orang nak beri nafkah ni berapa sehari-hari? 100 ke 50 ke 80 ke? Tengok. Kalau tak 100 hari tu laki kena beri bini. Tidak? Tu nafkah. Sabit kalau lah balas kena pergi mengadu ke majlis kena rakyat tu laki mu kena bayar nafkah. Mu 4 bulan tak ada beri nafkah. Berapa? Kira tengok. Berapa ribu kena bayar? Tu nafkah. Tu nafkah. Kita juga makah nak beli budu tu nafkah. Dak. Kamu kau dah beli ikan tu dak. Hak tu belanja makan ni hari hak tu laki. Sabit letih tu laki ni weh. Orang jadi tu laki tak kena cara letih lah, letih. Kalau bini tak apai katik setengah-setengah padai lah pikuk ni lagi akhirat esok. Sungguh. Mereka bini tu masa kita baik dengan bini. Baik dengan bini, bini baik dengan kita. Gapo hak kurangi kita dengan dia tu, dia bakal apa? Hari kita mati gapo? Maaf belaka wemu. Mung ni tak tahulah, aku kerja semua, mu tak ada kerja pun dak. Tapi tak apalah, aku kerja pun aku halal belaka. Aku reda belaka wemu. Apa? Kalau bini kata aku tak reda wemu, mu bayar akhirat esok. Ayalah lah. Wemu ayalah lah wemu. Ini nak ayat kita. Kerana ia ada masing-masing. Lain tu lain ni. Ni. Tidak. Qadi khasiyah tu ada belakang. Tu nak ayat tu. Bukan Letino saja. Kita dengar Letino semua ada. Ya, dak kita terlaki. Dak kita buat ada juga kesalahan. Hanya tak panggil deraka bini. Tu je. Pasal salah.